warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada grup Damai Tami, bertindak sebagai guru pembimbing. Nama saya Nurul Nadia binti Fazil. Inovasi kami ialah Damai Tami. Damai Tami adalah satu inovasi yang berasaskan permainan dan melibatkan topik proses pencernaan berpandukan KSSR Sains tahun 3. Tajuk ini dipilih kerana 1. Subtopik ini agak berat dan ramai pelajar suka mengingatinya. 2. Untuk menambahkan minat pelajar untuk mempelajari topik ini dengan kaedah play and learn. 3. Topik ini juga boleh dinaik taraf untuk pelajar sekolah menengah KSSM Sains tingkatan 2 topik enzim. Saya akan menerangkan kaedah dan konsep permainan dam ini. Set Damai Tami ini mengandungi papan dam yang merupakan banting berukuran 2 kaki darab 3.5 kaki. Dadu, buah dadu, kad soalan, kertas jawapan. Aku dapat soalan ni semasa di dalam perut makanan menjadi semakin kecil. Aku nak jawab betul lah. Betul lah, jawapannya betul. Kalau kau betul, langkah-langkah. Tak tenang pula. Salah. Merah. Salah. Permainan Damai Tami ini diinspirasikan daripada dam ular. Laluan perjalanannya bermula dari mulut ke esofagus, perut, usus kecil, usus besar dan berakhir di dubur. Terdapat penambahan untuk topik proses pencernaan kimia yang melibatkan 3 kelas makanan iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Idea ini diambil berdasarkan topik KSSM Sains tingkatan 2 aliran makanan dalam selur pencernaan. Saya akan menerangkan cara permainan ini dimainkan secara mendalam. Ambil buah dadu berwarna yang disediakan secara rawak mengikut kelas makanan. Merah, protein. Biru, karbohidrat. Hijau, lemak. Pemain perlu menggerakkan buah dadu mengikut nombor dadu yang dibalik. Sekiranya buah dadu melalui kelas makanannya, pemain perlu memasuki ruang proses pencernaan kimia pada ruang-ruang yang tertentu. Pemain perlu tetap melalui proses pencernaan kimia sehingga buah dadu berhenti pada kotak yang berlabel E, enzim. Untuk buah dadu yang berlainan warna pula, mereka boleh meneruskan permainan. Pemain perlu menjawab soalan apabila buah dadu berhenti pada kotak yang mempunyai tanda soal. Pemain yang dapat menjawab soalan dengan betul boleh menggerakkan buah dadu ke tapak seterusnya. Pemain yang sampai dahulu di garisan penamat dikira sebagai pemenang. Akhir sekali, saya akan menjelaskan tentang impak Damai Tami kepada pelajar. Pelajar dapat melihat perjalanan makanan yang dimakan dari proses mengunyah di mulut hinggalah ke akhir proses penyikiran dari badan, memberikan lebih kefahaman tentang apa yang berlaku dan laluannya semasa proses pencernaan berjalan. Meningkatkan daya ingatan dan lebih jelas apabila soalan ditanya berulang-ulang kali. Pembelajaran secara fun learning dapat meningkatkan konsentrasi pelajar. Pelajar berasa seronok dan lebih bersemangat apabila belajar topik ini. Dia kata, kami berharap inovasi kami ini akan dapat memberi manfaat kepada pelajar dan guru. Sekian, terima kasih. Bye.